6 April 1966, Majlis Perasmian Stesen Kereta Api Sungai Golo, stesen kereta api bersama Malaysia Thailand. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Majlis Perasmian Bangunan Stesen Kereta Api Sungai Golo disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sardon bin Haji Jubair, Menteri Pengangkutan dan Lieutenant General Pongsi Punkanta, Menteri Perhubungan Thailand di sempadan Malaysia Thailand. Bangunan stesen baharu yang bernilai RM300,000 itu dibina bagi menggantikan bangunan lama yang telah berusia 45 tahun. Kerja-kerja pembinaan dimulakan pada bulan Julai 1965 dan siap sepenuhnya menjelang Mac 1966. Kos pembinaan stesen ini dibiayai secara bersama oleh Kereta Api Tanah Melayu, KTM dan Kereta Api Negara Thailand. Rancangan pembinaan stesen kereta api ini dibuat selepas stesen kereta api Padang Besar dirasmikan pada September 1957. Pembinaan kedua-dua stesen ini adalah selaras dengan perjanjian yang telah dicapai oleh kedua-dua negara pada tahun 1954.